Hai, okey. Hari ni saya nak tunjuk, ini punca ni, puncanya bila kita brake, siapa yang ada masalah seperti ni, bila kita brake, masa brake tu kita bunyi dekat brake tu, guk 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 guk, macam ada benda bergerak, bergoyang ke, bergerak ke dekat kawasan brake pad ke, dekat kawasan rotor disc ke. Ni bila kita brake. Brake kereta, kuk 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 kuk. Okey, biasanya kalau ada bunyi macam ni, part pertama yang anda kena tengok ialah ni, caliper pin ni. Biasanya kalau kes kukuk-kukuk ni, saya memerlukan satu alat, ni tukul ni, untuk cari ada gap tak. Biasanya kalau kukuk-kukuk ni, biasanya ada berlaku free play. Free play kat mana? Free play dekat bahagian caliper pin. Contoh, saya ketuk belah sini. Biasanya kita ketuk belakang caliper ni lah. Nampak tak? Dengar tak bunyi dia? Biasanya dia akan dengar satu bunyi yang tak mantap. Bunyi ni macam bunyi longgar. Okey, saya letak belah kanan pula. Kita tengok. Saya ketuk. Bunyi dia berbeza. Belah kanan ni bunyi dia lebih mantap. Belah kiri ni bunyi macam ada benda yang longgar. So kalau ada bunyi seakan-akan ada benda yang longgar, biasanya ni caliper pin ni. Buka caliper pin ni, check caliper pin ni. Biasanya ni lah ubat dia. Biasanya caliper pin ni kalau jadi macam tu, biasanya saya akan tukar caliper pin yang lain. So kalau kereta anda ada bunyi misteri macam ni, ada masalah macam ni, boleh bawa datang jumpa kami di Fizik Motorsport Sunway Ipoh. Kami cuba bantu cari bunyi tu untuk anda. Saya dapat tiap hari ni settle.